Assalamualaikum semua. Jom kita masak ayam masak Bali. Perap ayam dengan garam dan kunyit. Goreng ayam yang telah diperap. Angkat dan toskan. Tumis bawang merah, bawang putih. Tumis cili kisar. Masukkan serai, halia dan daun kari. Tumis sehingga pecah minyak. Masukkan sos tiram. Kicap manis. Dan sedikit asam jawa. Sedikit air. Kacau sebati. Perasakan dengan perasa. Masukkan ayam yang telah digoreng. Gaul. Hias dengan cili yang telah dipotong dan daun kari. Siap, selamat mencuba.